Warisan tekstil Melayu, kain songket, khazanah budaya yang tidak lapuk ditelan zaman. Songket menjadi pilihan generasi muda untuk terus digayakan dan mereka juga bertindak sebagai penyambung legasi memastikan warisan ini terus dihargai. Laporan Nasrul Iman Nasruddin. Songket Kelantan terkenal dengan ketelitian tenunan serta penggunaan benang emas dan perak, menghasilkan kain yang padat, kemas dan berkualiti tinggi. Bagi pengusaha muda Khadijah Luqman, dia bukan sahaja mewarisi perusahaan songket keluarganya, namun wanita berusia 39 tahun sememangnya pencinta songket sejak remaja lagi. Keistimewaan songket Kelantan ialah motifnya yang banyak diinspirasikan daripada alam seperti flora dan elemen budaya masyarakat setempat, serta susunan corak yang syarat dengan makna dan cerita, menjadikannya lebih unik. Motif bunga cengkeh, bunga tanjung, awan larat dan pucuk rebung antara yang dihasilkan. Saya pakai ni pucuk rebung lah. Pucuk rebung ni dia banyaknya dekat bahagian kepala songket kita ya. Kepala songket. Jadi pucuk rebung ni dia sebenarnya menggambarkan, kalau tak pucuk rebung dia naik ke atas deh. Maksud dia sesuatu yang mengembang. Perkembangan maksudnya dalam kehidupan kita ni kita perlu sentiasa berkembang. Songket lama yang masih disimpan menjadi bukti nilai sejarah dan seni yang diwarisi dari generasi ke generasi. Setiap tenunan bukan sahaja mencerminkan kemahiran tetapi juga menggambarkan budaya dan kehidupan masyarakat pada zamannya. Selain pakaian, songket turut dijadikan tanjak pelengkap busana. Seorang lagi anak muda, Abdul Hakim Ismail, 31 tahun. Kain songket sentiasa menjadi pilihan utama untuk menghasilkan tanjak, namun material dan motif turut memainkan peranan. Beza dengan songket lama dengan songket baru ni, songket biasa kita panggil songket mesin lah. Songket mesin, dia punya kain material tu, maaf lah kita kata macam kurang sedap. Lepas tu corak motif dia besar. Saya sebagai pembuat tanjak, orang buat tanjak ni dia kena corak-corak halus buat di tanjak ni baru nampak comel. Bila corak terlalu besar ni dia macam kurang cantik, kurang menarik. Tambahan pula songket tenunan ni, kain dia memang terletak elok. Di sebalik keindahan setiap helaian songket, tersimpan kisah warisan yang ditenun dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Songket Kelantan membuktikan bahawa ia merupakan kisah budaya yang bukan sekadar untuk dikenang tapi perlu dibanggakan. Saya Nasrul Iman Nasruddin, RTM.